Nabi sebut lama dah. Latattabi'unna sunana man qablakum shibra fa shibra zira'a fa zira'a. Nanti umat-umat kamu yang di belakang akan ikut golongan-golongan sesat. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, mana turut belaka. Hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Sehingga jikalau mereka ini masuk dalam lubang bewok, maka anak cucu kamu pun akan masuk juga dalam lubang bewok. Maka tanya sahabat, al-Yahudu wan Nasara, adakah Nabi kata anak cucu kita bila akan ikut ni Yahudi Nasara? Nabi kata, faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasara? Sekarang ni betul tak Nabi kata? Betul tak? Betul? Nah, dia isap ganja, kita isap ganja. Dia isap heroin, kita heroin. Faham? Dia bahang pil kuda, kita pil kuda. Dia bahang telah ekstasi, kita ekstasi. Dia minum wine, kita pun minum wine. Dia kocok botol champagne, kita champagne tak Melayu. Dia bahang jenis stout, kita jenis stout. Dia bahang Carlsberg special brew, kita beli attack bahang lis kayu. Faham? Orang putih pusat jelai, anak orang Islam pusat jelai. Dia punggung puing, kita punggung puing. Faham? Dia sek bebas. Mu tiba aku tiba mu kepo aku kembah mu. Dia kita gitu juga. Dia beranak anak luar nikah, kita beranak anak luar nikah. Faham? Dia duduk serumah, dah ayah nikah, kita duduk sebilik, dah ayah nikah. Faham? Dia buat balik cucu, natu tak ada. Kita buat balik cucu juga, natu tak ada. Perut macam belong belaka. Ini Yahudi Nasara. Betul tak? Dah. Bala tu. Nah. Kalau tak balik ke agama, dia jalan agama. Jahat lagu mana pun balik agama. Hak paling jahat sekali dia kena kurung. Betul tak? Dipanggil penjara. Ke tak kena itu? Kerajaan mana pun dia mesti ada penjara. Pasal apa? Kalau jahat sikit dia tak penjara. Dia samang. Mak lempik congek mutu. Takak dipulih samang pasal membahayakan orang lain. RM200. Tak J. Tapi kalau jahat J. Jenis langgar orang ngata apa mati lebih orang. Jenis curi harta benda orang. Jahat-jahat bo dalam J. Maka kita learning, kalau kita dak buat peringatan kau dengan jalan agama tak ada, sebab agama ni penyelesaian. Bila hak paling jahat sekali dia buh dalam J. Dalam J ni dia buat bak dengan dia. Dengan agama. Faham tak? Dalam J dia panggil ustaz mengajar. Dia suruh semayang. Lagi dekat pusat pemulihan dadah gitu kok. Dia buat kuliah agama dalam pusat pemulihan. Dia panggil tok guru mari ceramah. Pasal jalan nak beki manusia ni jalan agama. Hak layak boleh beki. Jalan agama. Walaupun orang tu tak boh ke agama, dia cari agama kok. Pasal nak buat beki. Pasal hak lain dah jadi apa? Dah mana tubik pusat pemulihan jadi jahat pula. Tubik J jahat pula. Pasal hak agama hak dia dengar dalam J dalam pusat, dia tak pakar. Dalam tu dia ikut. Tubik dia tak pakar, jadi jahat mula. Hak tubik J, hak tubik pusat pemulihan dia ikut sangat lah. Hak dia dengar dalam tu, molek tak? Tu kata. Agama ni yang menyembuhkan penyakit manusia. Dah kita nak balik ke agama ni, maknanya bila sudah lewat ataupun dalam keadaan kita sekarang ni masih tengah belum gawat. Faham? Masa ni yang tengah lega ni kita beragama dah. Ramai kawan-kawan kita ni kediam sekali pakai agama. Tak ada apa dah. Tak rajin semayang. Berak berlanggar tang di lori tialan ni tah si panjir. Otak tu bik suku lekat di ring lori.
Tak. Kokok bola supik. Dah aje semayang. Rata tekok macam rata beruk. Nah, semayang dak aje akidah dak reti. Lepas tu balik ke agama dia lagi. Balik ke agama lah banyak. Orang kata walik lah nah. Doktor tu walik ni semayang ni. Walik tanang. Ke orang bakal lepak gitu dalam rok. Bocelah batu belukar bukit tu. Nak? Jadi kita walik lah. Panggil orang semayang surah. Panggil Tok Imam tolong dah. Tok Imam anak hamba. Ada. Anak tambah ke agama. Buku-buku ikut jalan agama juga. Nak? Tapi sudah terlambat. Nah, sebab dia disemayangkan oleh orang lain. Masih hidup dia tak semayang. Tak ada apa tau. Nah, hanya menjadi fardu kifayah sahaja bagi orang yang hidup. Bukan makna budak tu masuk syurga selamat dunia akhirat dah. Balik awal.